Hai korang, bersama saya Kisana Kocarat dari Sulung Channel. Hari ini berlangsungnya kejohanan olahraga kali ke-48 di SMK Tunggu Sulung. Jom kita menyaksikannya. وصحبه أجمعين اللهم عافنا في بدننا اللهم Lima orang pembawa bendera kejohanan ini diketuai oleh saudara Muhammad Amizal Ali bin Aziz. Manakala ahli-ahli lainnya ialah saudara Muhammad Huzaifah bin Zaman, saudara Putra Kasri bin Zul Kapital, saudara Mirza Aizat bin Alhaz dan saudara Mirza Najmi bin Said. Kami berikrar bahawasanya kami akan mengambil bahagian dalam kejohanan olahraga tahunan, undang-undang dan peraturan pertandingan bagi memartabatkan mutu sukan sekolah. Baik yang berusaha, Barisan Pentadbir SMK Tunggu Sulung yang dihormati, yang di-Pertua PIBG SMK Tunggu Sulung Encik Zaki. Saya dengan ini merasmikan kejohanan sukan olahraga SMK Tunggu Sulung bagi kali yang ke-48 tahun 2026. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
Gagah melangkah menggapai kita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara takkan pudar. Sekarang kita akan menemu buat beberapa penonton. Jom. Nak tanya, korang rumah sukan apa? Rumah Zuhal. Korang rasa rumah Zuhal dapat nombor berapa? Satu. Kenapa? Zuhal menang banyak kali dah. Sebab dia datang Zuhal jadi juara. Okey, kalau gitu. Dah lah. Terima kasih. Jom. Sekarang saya akan interview salah seorang atlet lari. Hai. Hai, Apakah yang bagi semangat untuk kamu meneruskan lari? yang memberikan saya semangat, guru-guru saya membimbing saya, rekan-rekan saya memberikan semangat kepada saya. Berapa lama awak buat persiapan untuk pertandingan ini? Saya buat persiapan 3 hari saja selepas cikgu cakap. Sebelum 3 hari itu, saya pun terkejut. Apa perasaan kamu dapat menyertai acara ini? Saya rasa gemetar sebab banyak atlet-atlet yang bagus, yang terbaik, laju. Saya sangat memang gemetar. Apakah perasaan kamu memenangi acara ini? Alhamdulillah, saya memenangi acara ini. Saya sangat gembira sebab saya mendapat 2 emas, 2 perak. Satu acara dari perak. Saya sangat Sekarang kita akan interview cikgu pula. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi. Saya nak tanya, apakah perasaan cikgu melihat para atlet bersungguh-sungguh mendapatkan mata untuk rumah sukan? Perasaan saya bila melihat semua atlet bersungguh-sungguh untuk mendapatkan mata bagi rumah sukan masing-masing, saya sangat gembira dan juga saya berharap semangat yang mereka ada dalam bidang sukan ni diterapkan sekali dalam bidang akademik supaya mereka ni seiring mana yang dalam falsafah pendidikan kebangsaan, supaya pelajar-pelajar ni bukan saja mengambil bahagian dalam bidang sukan tetapi bersemangat juga dalam bidang akademik. Itu bagi saya. Ya. Saya nak tanya, Ya. apakah mesej kepada semua peserta? Okey, alright. Untuk mesej saya kepada peserta-peserta ataupun murid-murid yang telah terlibat dengan kejohanan olahraga kita pada kali yang ke-48 tahun 2026 dan juga untuk kejohanan-kejohanan yang kita akan jalankan di masa hadapan, anda melibatkan diri dalam acara sukan sekolah sebagai satu pelengkap kepada pendidikan anda. Kerana teras pendidikan di sekolah ini sentiasa terbahagi kepada 3, iaitu akademik, co-akademik dan juga sahsiah. Jadi ini ialah salah satu daripada tonggak yang boleh membantu murid-murid untuk mencongkil bakat dan juga kebolehan dalam bidang sukan. Dan pada masa yang sama, anda juga mempelajari perkara-perkara yang berkaitan yang boleh membantu anda di masa depan, seperti berdisiplin, komitmen, bekerjasama dalam pasukan dan mempunyai semangat untuk menang secara berpasukan. Jadi di sini anda sepatutnya mengambil peluang untuk menjadikan diri anda lebih cemerlang dalam co-curriculum jika itu ialah bakat anda. Dan kejayaan anda di peringkat sekolah, anda boleh teruskan di peringkat yang seterusnya bila anda menyambung pembelajaran dan juga mungkin anda ingin menjadi seorang atlet profesional di masa hadapan. Itulah perkara pokok atau perkara utama yang menjadi objektif kepada kejohanan sukan di peringkat sekolah termasuk di sekolah kita. Sekian, terima kasih.